Kopi Sarangan, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuzuluddin Abdul Razak. Fokus minggu ini, 3 minit bersama Japin. Bertemakan keamatan untuk semua, Pesta Keamatan 2025 mampu menyumbang kepada usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan industri pelancongan sekaligus melonjakkan sosioekonomi rakyat di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan berkata, Pesta Kebudayaan Kaum Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR ini telah menarik perhatian ramai pemain industri dan agensi luar berkunjung ke seluruh daerah. Jelasnya, Pesta Keamatan membuka peluang untuk masyarakat mengenali dan merasai keunikan kaum di Sabah menerusi sukan tradisi, pameran rumah tradisional dan pakaian kebudayaan masyarakat KDMR. Promosi untuk ekopelancongan juga akan meningkat dan pelawat-pelawat kita, pelabur-pelabur juga akan meningkat dari segi kehadiran mereka untuk melihat potensi-potensi yang ada di sana lah. Sebab itulah antara tujuan kita menjadikan Pesta Keamatan ini sebagai satu platform untuk pelancongan dan juga pelaburan dan juga platform untuk ekonomi kita, penglibatan aktiviti ekonomi. Sebab dia bukan hanya di satu tempat, tapi di semua tempat di seluruh Sabah, malah di seluruh Borneo, di Sarawak begitu juga, di Kalimantan begitu juga dan sebagainya. Merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2025, beliau berkata setakat ini pelbagai program yang dilaksanakan sempena Bulan Keamatan berjalan lancar dan memerlukan kerjasama baik semua pihak untuk menjayakannya. Melalui tema Keamatan pada tahun ini, Keamatan untuk semua, kita membuka luas penglibatan dan penyertaan keamatan di dalam program keamatan pada tahun ini. Dan seperti mana kita tahu, di Sarawak pun terlibat dan kita ada 7 tempat di Semenanjung juga memainkan peranan, terlibat dan menghantar wakil-wakil. Beliau berkata demikian semasa sidang media Pesta Keamatan di Kota Kinabalu pada Khamis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual akan menghadiri sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2025 pada 30 Mei ini dan penutupan rasmi sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri akan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei 2025. Sekian 3 minit bersama Japin. Dapatkan info semasa perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japin Sabah.